Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk video kali ini. Video kali ini kami bertiga berkemping di kawasan yang viral lah di Tanjung Malim, Sungai Darah. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih lah pada yang sudi menonton video-video aku yang tak apa-apa tu. Hanya Allah dapat membalas jasa hangpa, semoga hangpa murah rezeki. Okey, tanpa buang masa, jom aku nak pacak kemah dulu dan buat apa yang patut lagi. Tengok malam ni kita ada jiran, jiran kita. Ni pok kami. Malam ni kami berkemping, ada jiran. Nampak tu jiran di sana tu. Ni tapak kami. Okey, alhamdulillah selesai dah pemasangan kemah kami. Kami pakai fly buat kemah adalah tahu dah. Tak. Okey, dan ni jam menunjukkan pukul 7 suku. Kami tunggu bagi maghrib tu lebih sikit. Lagi nak pergi sungai mandi. Tengok player-player pun tengah tunggu timing nak turun ke sungai ni. Maghrib ni malahan nak turun. Saya jom kita pergi mandi. Tengok sungai malam macam mana, sejuk. Ya, Sungai Darah aka Sungai Canai. Dia berada Sungai Canai. Sebelum ni nama Sungai Darah. Hubung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya barista sedang menjalankan tugas. Dia nak tengok jadi leh ke, usah ke, lembu ke, apa ke. Takut dia kata api lah. Orang penat tu. Dah. Okay, satu lagi. Dia kalau tak hubung komputer, dia kau sikit. Oh ya? Tak heboh tu?
Macam biasa, menu malam mesti lem. Tak lem, tak camping. Camping. Okey, menu kita macam biasa. Kalau tak lem, tak camping ah, betul tak? Lem bukan camping. Jemput makan semua. Jemput makan, geng. Jemput minum semua. Tak ada nak tunjuk lah. Ayat dengan setengah botol ringgit nak buat video. Jemput minum. Kopi barista ala-ala Jamaica. Nampak gayanya untuk malam ni. Tak ada dah apa aku nak update. Kami pun dah ready nak tidur ni. Okey, kita jumpa esok pagi lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi hari kedua. Kami di Sungai Dara aka Sungai Canai. Pagi ni hujan ni. Nampak ni. Aku dia kemah lagi ni. View keadaan kemah kami ya, dari dalam sungai Canai. Daripada kemah kami nak turun ke sungai ni kan dekat lah. Sekarang ni aku tengah prepare apa barang-barang untuk nak buat kotak goreng. Sarapan kami makan kotak goreng. Tengok macam mana. Kalau yang ni kenyang lama, tengah hari tak masak dah. Makan yang ni ya. Kopi kapal api. Dalam belakang dia dalam tu. Ada.
Okey dah. Okey, terjadilah kuota goreng ala-ala hutan. Okey, tunggu makan. Bismillah. Nampak gayanya di hulu hujan ni. Ayam pun dah keras sikit ni. Tadi terkena helok ni. Nampak gayanya jiran pun nak balik ya. Lagi kami balik ya. Sekarang ni kami dalam proses mengemas kemah kami. Pelan-pelan kami kemas. Lagi kita update lain macam mana. Alhamdulillah, selesailah perkemahan kami untuk kali ini. Barang pun dah kemas-kemas. Terima kasihlah pada yang sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, jumpa next video. Assalamualaikum. Belum balik, kita mandi dulu, bersih badan, berpatut, berpeluh-peluh tadi dah. Kemah-kemah.